Okay guys, ini step technical yang saya gunakan untuk trading dan make consistent money, profitable dan boleh scale. Nombor satu ialah saya always fokus gunakan performance account, money management $1000, 0.01 lot, fokus pada gold, dan pada sama juga ialah saya gunakan 1-2 layer, dan sekiranya floating ataupun saya rasa ada perubahan setup yang agak ketara, di mana saya lebih yakin saya akan guna 2 ke 4 layer bergantung kepada zone yang saya gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu saya always fokus pada itu arah H1, H4 sehala. Alright, untuk multi time frame, konsep multi time frame banyak. Top down top boleh tengok daripada monthly sampai M1 pun, M15 sebagainya. Tapi saya always fokus pada H1, H4. 2 time frame ni dah cukup untuk memberikan iaitu arah dan juga entry. Dan saya always entry di zone entry, okay, H1, dan defensif pada H4, dan saya always guna cut loss. Okay, cut loss berapa persen bergantung pada you. Saya boleh up to 30% maksimum. Biasanya saya akan cut loss bermula 10%. Jadi saya ulang ni, dan saya always tengok pada percentage, berfikir secara percentage. Bermaksud ialah saya tak tengok untung saya 10 USD, saya nampak dia lah 1%, which is big thing untuk saya. Dan bila reflect pada akaun besar, dia jadi banyak beratus dan beribu dolar. Itu simple, tapi itu sangat workable guys. Alright, so jumpa untuk tips seterusnya.